Hari ni, kita bukan nak review pensel yang biasa ni. No. Tapi kita nak review next era of intelligent productivity. Inilah dia, Huawei M Pencil Pro. Dan bila stylus ini digandingkan dengan the all new Huawei MatePad 12X 2026, macam-macam benda kita boleh buat. Sebab itu, Huawei gelarkan ia the best productivity tablet with PC level WPS ketika ini. Features paling overkill pada Huawei MatePad 12X 2026 ni adalah PC level WPS Office 3.0. Ini bukan WPS versi tablet biasa tau, tapi desktop level layout penuh. Complete toolbar, multi-tab dan workflow sama macam PC punya. File Word, Excel, PowerPoint 100% compatible dengan versi yang desktop. Tak rosak format, tak perlu adapt cara kerja baharu. Sekarang kita siap boleh insert dokumen, copy paste chart yang boleh terus edit, semua jalan smooth macam laptop. Digabungkan dengan Neuralink PC Lite Bundle, Smart Magnetic Keyboard dan juga wireless mouse, semua ini masih ringan, bawah 1 kg sahaja. Selain itu, untuk penggunaan berpanjangan, skrin dia ni memang main peranan yang besar. Huawei MatePad 12X 2026 ni datang dengan Ultra Clear Paper Matte Display generasi ketiga. Ianya anti-reflection, anti-glare, anti-fingerprint. Memang selesa untuk mata. Sparkle berjaya dikurangkan sampai 50%, paparan jadi lebih smooth dan juga crystal clear walaupun bawah cahaya terang outdoor usage. Dan macam korang dengar tadi, M Pencil Pro ni bukan sekadar stylus untuk tulis ataupun lukis semata-mata. Kini, dengan Starring, sekali tekan je, kita boleh terus akses aplikasi yang kita nak. Bila tengah lukis ataupun ambil nota, kita boleh pitch untuk buka menu dan juga rotate untuk kawal fungsi dengan lebih precise. Inilah yang membuatkan interaction tu jadi lebih laju dan juga natural tau. Semua boleh buat tanpa ganggu flow kerja. Dari segi rekaan pula, Huawei MatePad 12X ni tampil dengan warna green ray dan juga white. All metal unibody dengan kemasan shimmery pearl essence yang bagi efek iridescent bila kena cahaya. Untuk kegunaan harian, ia dibekalkan dengan bateri 10,100 mAh dan sokong 66 watt supercharge. So memang sesuai untuk penggunaan jangka panjang. Ditambah pula dengan Wi-Fi 7, sambungan internet lagi stabil dan juga laju untuk kerja online, meeting dan juga cloud dokumen. Bila semua ini digabungkan, inilah dia Huawei MatePad 12X 2026, the best productivity tablet dengan PC level WPS Office dan juga all new M Pencil Pro. Harganya bermula RM2,499, siap free gift bernilai sehingga RM1,047, termasuklah Huawei M Pencil Pro bernilai RM599. Tablet yang bukan sekadar cantik tapi memang betul-betul dibina untuk kerja, belajar dan juga kreatif. Ciao!